Hi. So today kita nak pergi. Tak tahu kan. Kita nak pergi mana? Pergi kerja ke? Itulah. Dia cakap lah. Alah. H. Tiba ada kereta. So lagi 7 minit nak sampai. So tunggulah sampai nanti. Pegangan tangan takkan ku lepaskan. Telinga aku pekak. Tu tengok tu level berapa? Wow. Belakang. Lobby. Tu sana belakang. Ya. Yeah. So kita dah sampai. Tengah tunggu reservation. 6 kilowatt lah charge. Ya ke? Bukan 22. I think sebab dia kereta kat sebelah. Okay. Cantik. Alright. Wow. Wow. Happy anniversary. That's gonna flash. Satu, dua, tiga. Kita tengok. Dari Lawa siut view ni. Saya nak tangkap gambar pakai flash. Kejap tak gambar ya. Satu, dua. Nampak macam first time suit pakai benda ni. Oh, hai benda ni duit. Kita apa? Hari ni 2 Disember. Anniversary. Lapar. Dia bagi keras mat roti tu. Waktu tu roti tu cicah dengan ni. So ya. Jujurnya roti tu keras lah. Tapi sedap lah. View dia cantik gila. Nak tengok tak? Tada! Kan cantik view tu. Oh ya Allah. Ya Allah dah. Cantiknya. Ui. Okay, dah tengok aku. Jatuh. Oh, ada tripod. Tolak ke atas sikit. Oh, gempak siul benda ni. So, tak tahu dengar ke tak. Tadi saya order pasta. Dia order nasi goreng. Hotel mama nasi goreng. Apa? Rasa handsome pula. Apalah, kita rekod sebelah sini. Situ ada orang. Kan cahau mana ke? Tadi sampai-sampai dia letak ni. First time makan kedai mahal. Thank you, Sam. I go first time. Tadi dalam kereta dia malu-malu nak buat vlog. Tak tahu dengar ke tak kan. Tapi anggap je lah dengar kan. So hari ni 2 Disember, our second anniversary of marriage life. In conclusion, marriage life is sucks. But
you need to make it not sucks. Benda tu. Dah sampai? Siapa yang makan spaghetti? Spaghetti saya. Roti ni ke? Ni kalau sejuk pun, tapi kalau dia panas, dia lah paling sedap. Oh, kita lambat. Oh. Dia Kau batak sikit. First time. Dia gambur kemudian makan dulu. Gambar kemudian. Si makanan saya dah sampai. Alright, okay, lanjut. Pasta. And then my wife. Mine is... Sekejap, kena tengok betul-betul. Tu pasta. Tu muka I. Ya Allah. Tu pasta. Okay. And ni nasi goreng. Wow. Dia ada tu. What's that? Ha? Okay. Okay. Belum makan lagi. Okay, jom. Dah boleh makan belum? Jom. Rasa biasa je. Let's do the test. Aku dah makan 10 suap tadi. Masin sikit. Tapi kalau makan dengan cheese ni, dia potong lah masin tu. Dengan harga RM198. You get this salty linguine. Ni nama dia. Linguine. Ke lingerie. Ni biasa. Makan tempat-tempat macam ni biasa. Kaya. Buat banyak duit. Sedap bini aku. Saya tak banyak duit ke bini? Banyak kan? Tak cukup banyak lah kot. Aku kaya. Aku makan kedai-kedai je ni. Kadang minum petang je datang sini. Tak ada hal lah. Rasa nak berak, datang sini. Ni boleh level aku. Level 38. Perkara tu. So korang teka nama kedai makan ni kat mana? Betul-betul berhadapan dengan KLCC. Dia tak adalah dekat sangat. Dia dipisahkan oleh KLCC Park kan. Park kan, tempat jogging kan. Ha. Korang teka apa nama dia. Kalau betul, boleh letak nombor akaun. Ekonombu. Aku transfer. Nak berapa? Dah kenyang. Actually dia nak tukar makanan ni sebenarnya. Nasi goreng dia tak sedap. Apa kerja gila? Tang hotel 5 star 6 star. Nasi goreng. Mungkin dia terkejut tengok harga tu. First time makan nasi goreng ke RM100. Sedap nasi goreng RM100. Nak ni? Kiss dulu. Apa tu? Oh, flying kiss. Okey dah, nak tukar makanan jap. Nah. Yang kena lap tempat pegang tu tau. Ada terjatuh kan. Okay. Next menu, nasi goreng. Dia ada telur yang macam sushi tu. Yang ni pula kena. Kan nak minta sudu gaku baru. Oh, keren. Actually dalam kereta tadi aku dah makan pau. Sebab jalan jam sangat. Sebab pau.
dah lapar. Aku dah kita dah menggigil tadi. Terus aku benci datang KL petang-petang. Jam. Lain. Nasi kaya. Ini cheese. Dalam satu suap ada 100 nasi. Cheese ni. Mana? Mesin sambal. Okay. Dah. Nak makan jap. Nanti kita sambung borak. Aku baru nak stop vlogging ni. Baru-baru je stop. Dia cakap pasta tu tawar. Bodoh ke? Benda tu macam air laut kau tahu tak? Nasi ni tak ada rasa. Lesson learn. Kalau korang nak makan, korang cari kedai makan yang sedap. Tapi untuk occasion, korang bolehlah datang tempat-tempat macam ni. Tapi pasti kau kena makan kan. Oh, apa kita order satu main, satu dessert. Next time kita buat. Rasa lain. Esok kita datang. Tapi tak sedap lah makanan dia. Sorry to say. Bayar parking kereta pun RM17. Tak dalam bloopers lah ni. Sebab dah fantasize, kau kaya. End up bayar parking pun kena ikut. Okay lah, bye. What up guys? Teman. Kita dah habis makan. Now kita tengah tunggu untuk dessert. Gimbal and point range. Maksudnya apa? Dia tak boleh laju sangat Tak, dia dah sampai ujung. So dia tak boleh lah. Tak detect ke? I tak buat face detection. Macam mana tak nak buat? Okay. I think it's fine. Okay. Kita tunggu dessert. Then kita sambung record. Nanti screenshot lah daripada sini maksudnya kan. Betul tak? Dah habis kan? Berat yang sempurna. Gitu. Gempak agak benda ni. Buka sleeve ke pasang sleeve? Pasang. Gambar ke video? Video. Nak tengok gambar jap. Dia baru lepas clearkan table. So now kita tengah tunggu dessert. Dalam banyak kan air ni yang paling sedap. Betul. Makanan tadi tu biasa-biasa je lah. Aku bungkus sebab aku nak bag dia. Nampak bijak. Kalau aku bijak lagi aku letak dua-dua gelas ni dalam tu. Kan dia tahu. Ha? Tak boleh eh? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Baiklah.
Wah. Coming. Adik kau pula, adik kau pula. Thank you. Wow, dah sampai. Alright. Kita ada set for you. Thank you. Nak. Dah. Dia bergerak lah. Hancurnya cintaku. Dia ketuk benda tu. Tak tahu apa ada dalam tu. Saya nak sambung. Tak nak. Ketuk sampai habis. Sudah habis ke? Wah, dah jumpa dah. Tu betul. Strawberry. Malah nak Tada. Ni apa ni saya? KitKat kot. Oh ya? Sedap. Ni yang Ni paling okey lah. yang sedap. Ini sedap. Dia macam ada Masak. masam-masam. Sedap. Sedap. Gigi ada sakit habis. Kena stop ke tak? Oh, mahal. Mau lambat apa? Baru. Cari masam? Okay dah lah. Makan jap. Ya, tak record rupanya. I ingat ada record. Rupanya belum. Baru nak tunjuk. Dia punya Christmas tree besar gila. Oh, penat. Best tak bakar duit? McDonald lagi sedap. Next time maybe order Tom satu yum. main, satu dessert. Tom yum campur satu, nasi putih satu. Macam saya cakap lah, dia kalau nak makan better cari kedai yang sedap terus lah. Kalau nak suasana, kalau nak view, boleh lah kedai-kedai macam tu. Tapi personally I'm not favour lah kedai-kedai macam tu. Aku Setahun sekali okey lah kan. tak depend, sebab aku lagi prefer makan yang sedap walaupun tepi jalan. Last year anniversary kita pergi mana? Nasi anniversary kita buat majlis. Oh ya. Yeah. Baik mau majlis kan. Buat majlis 25,000 gila. Makan ni pun 500. 500 baik makan mamai kat rumah apa kan. Beli Nando's ke. Beli TGI Friday ke. Itulah tu. Okay lah. Ataupun beli tiket pergi Indon. Tapi Endon pun banjir.
Dan banjir. Okay lah, bye.